Ini duit pencarum, petani, nelayan. Hati perut kamu di mana? Kamu tengok duit, buta, cakap soal Islam, pergi majlis haji, Allahu Akbar. Allahu Akbar apa? Selamat kembali sakau. Dan sekarang ni istilah sakau dia marah. Mana ada sakau? Ini Perdana Menteri tak ada cerita lain. Sakau. Soal tabung haji. So tengok naratif, tengok perbahasan di parlimen, ada lagi keluar. Sebab Perdana Menteri tak ada. RCI ini dah berapa banyak ada sebelum ini. Bukan dibentang oleh Perdana Menteri pun. Mengapa kali ini nak hantam saya? Saya buat pembedahan kecil di perut. Oh, pasal babak ini tak boleh tangguh. Aduh, hai. Begini ni. Ini bukan politik ini. Ini bukan dakwah. Ini bukan kemanusiaan. Ini benci betul-betul. Apa alasan? Yang bentang itu seorang yang saya yakin punya kemahiran, kewibawaan, terlatih dalam institusi keuangan Islam lebih baik daripada saya. Maka Dr. Zul dibentangkan. Ya. Dasar umum itu tanggungjawab saya, jamaah menteri, dan tanggungjawab Perdana Menteri. Saya tak lari. Bukan lagi. Jadi perbahasan itu penting sebab dia mendedah. Tapi saya fikir alasan nak lari sebab lain. Sebab tempiasan tu kena banyak tempat. Saudara, anak-anak dikasih sekalian, tak boleh. Ini bukan soal parti politik. Ini soal akhlak, soal nilai, soal masa depan bangsa dan agama. Satu institusi yang harus dipelihara, diasaskan dengan pemikiran seorang tokoh ekonomi Melayu, Profesor Diraja Engku Abdul Aziz, dan menjadi contoh kebanggaan umat Islam seluruh dunia. Baru ini dalam beberapa bulan lalu bila dapat hadiah, saya teks dengan Putera Diraja Muhammad bin Salman, dan dia jawab menyatakan kebanggaan atas prestasi tabung haji yang diurus dengan baik di Mekah. Baik. Tapi ini keterlanjuran bukan sedikit. 12.5 bilion ringgit. Boleh, saudara nak beli barang pun dia ada angkat dia. Ya. Beli motor ada surat dia. Ini beli bank 1 bilion pakai promissory nota aja, note. Boleh dibiarkan. What's wrong? Dia bodoh? Tak. Dia tak tahu peraturan, dia tahu. Apa masalahnya? Masalah ni amalan menyakau. Kerja sakau ni dibiarkan. Budaya bagi orang-orang tertentu. Orang marah saya. Saya nak beritahu anak-anak doakanlah. Saya sihat insya-Allah. Sedari saya mampu, saya tak mau tolak ansur hal-hal ini. Saya akan tegas. Ya. Apa? Ini baru satu. Tabung haji berapa? 12 bilion. Ya. Bagi syarikat rugi bilion. Bayar allowance melambung tinggi. Ini apa punya kerja ni? Ini duit pencarum, petani, nelayan. Hati perut kamu di mana? Kamu tengok duit, buta, cakap soal Islam, pergi majlis haji, Allahu Akbar. Allahu Akbar apa? Ni kan dia ambil caption kita, Anwar kritik Allahu Akbar apa? Aku kena marah pula. Salah juga. Ya, maka kita kena soal ini dia, saudara, anak-anak kena ingat ini. It's nothing political, bagi tahu betul-betul. You ingat senang. Kadang-kadang orang itu saya kenal. Kadang-kadang sahabat keluarga saya. You ingat saya suka? Saya tahu apa rasa di penjara. Saya tahu apa kena didakwa. Duduk berdepan dengan mahkamah hakim, pergi balik. Saya tahu rasa lepas kena pukul, duduk di penjara. I know. Jadi saya tak mau orang yang tak bersalah didakwa atau dihukum.
Tapi kalau dia dah bersalah, rugi, itu ikut proses. Siapa nak tentukan buat siasatan? Itu badan pensiasatan, SPRM, AMLA, PDRM. Dia siasat. Siapa nak dakwa? Keputusan Peguam Negara. Siapa nak jatuhkan hukum? Itu hakim, bukan Perdana Menteri. Kau tanya saya, banyak orang yang kena hukum, banyak orang tak payah kena hukum, tapi bukan kerja saya. Tapi bila didakwa, itulah Anwar dia dendam. Dendam apa? Dendam kesumat. Jadi saya nak sebut di sini, is a very serious. Malu kita cakap Islam, Islam agama persekutuan, selamatkan Islam, selamatkan Melayu, pergi gagah, bergegar di sana sini, semangat, bergentar-gentar. Tapi dalam pada selamatkan Melayu, sakau. Dan sekarang ni istilah sakau dia marah. Mana ada sakau? Ini Perdana Menteri tak ada cerita lain. Sakau, sakau, sakau. Mana ada pendakwaan? Dah berapa puluh dah kena dakwa ni. Pagi ni pun ada yang penangkapan lagi. Saya dimaklum, saya kata terus, saya tak mau campur. Oh, ada orang ni saya kenal. Ya betul, orang ni baik dengan saya, okey. Tapi terus, saya tak mau campur. Baik. Itu satu kes tabung haji. Bolehkah kita biarkan